Alhamdulillah, jiran sebelah ada bagi daging. Jom kita buat daging goreng kunyit. Kita buat simple-simple je. Kak Ju suka potong halus-halus. Lepas tu gaul dengan kunyit. Jangan letak apa-apa garam lagi apa semua. Lepas tu kita rebus. Kita nak rebus empuk 40 minit ya. Kita rebus betul-betul empuk daging ni. Lepas tu tambah sikit lagi air, pagas-pagas dia. Masukkan sudu. Sudu ni petua lah nak bagi empuk. Letakkan sudu, basuh sudu tu bersih-bersih. Masukkan sudu stainless steel. Petua lah orang kata orang dulu-dulu. Okey, dah rebus 40 minit tu, keluarkan sudu. Keluarkan sudu. Lepas tu angkat daging tu. Ambil lah air rebusan tu sikit aja. Kalau Kak Ju ambil sikit lah bagi rasa-rasa. Lepas tu tumis lah. Tumis bawang holland, bawang putih, cili merah, cili hijau. Itu je Kak Ju tumis. Bagi dia wangi. Lepas tu Kak Ju masukkan daging. Masukkan daging tadi tu, yang kita rebus tadi tu. Okey, kacau sebati. Lepas tu tabur kunyit lagi, sebut kunyit lagi nak bagi cantik, nak bagi rasa lagi kunyit. Nak bagi garing. Bila daging tu garing, kita akan terasa kunyit tu. Garing-garing kunyit, macam tu lah lebih kurangnya. Okey, kita nak biar dia sampai pecah minyak, keluar minyak. Macam tu. Itu style Kak Ju lah. Lepas tu masuklah air rebusan daging tadi sikit. Buat rasa-rasa je. Lepas tu tambahlah gula, garam, perasa. Terpulang pada cita rasa korang lah. Okey, so kita akan renihkan dia sikit lagi. Sampai dia macam minyak gini. Sedap. So, lepas tu tutup api dan boleh makan. Makan macam ni pun sedap korang. Terima kasih. Selamat menonton.